Lawa juga macam ni rupanya. Nak buat macam ni lah, lawa je. Ina jarang buat macam ni. Lawa juga lah buat macam ni. Nak ikat. Jangan lupa subscribe, klik like dan juga klik loceng. Hai korang, Ina nak kongsi favorite kain vario Ina. Dia bukan cotton tapi dia macam satin sikit. Tapi bukan satin, macam nak cakap dia actually cotton campur lah. Dia macam satin material dia tak keras macam cotton. Dan yang penting sekali, dia tidak melekat. Bila korang jalan tak ada sangkut-sangkut. Cantik tau, Ina ada semua warna dia. So Ina tunjuk satu lah Ina pakai. Biasa Ina akan pakai jenis yang macam ni. Korang boleh pakai macam-macam gaya. Ina suka ikat macam ni. Lagi satu untuk korang yang tinggi macam Ina, don't worry guys, labuh. Untuk yang tinggi lah. Biasa Ina beli pario singkat tau. Sebab Ina tinggi, so pario akan jadi singkat. Yang ini memang untuk orang tinggi sangat sesuai. Ina biasa ikat macam ni. Macam ni je Ina ikat. Begitu. Lagi Ina ikat macam ni je. Baju dan juga kain pario dulu dari kedai yang sama. Baju dia pun Ina suka gila. Dia material bukan cotton. Dia material macam satin lah. Suka gila material dia. Boleh tengok dia material dia berat jatuh. So dia terletak cantik gitu. Ina suka pakai macam ni. Vario. Dia macam satin. Jangan risau kalau korang tinggi macam Ina tinggi 165. Kalau tinggi dia memang tengok labuh dia tak singkat. Cantik. I like. Suka sangat. Lain tu boleh juga kalau korang tak nak macam ni, boleh ikat macam ni juga. Kalau satu cara lagi, boleh juga buat macam ni. Boleh ikat macam ni juga. Tengok. Boleh ikat macam ni juga. Ikat kalau tak nak nampak kat depan, kalau tak nak nampak dia punya ribbon dekat depan, korang boleh ikat kat belakang. Sekarang nak ikat ribbon kat belakang. Ini kan. Boleh ikat kat belakang. Yang ni korang boleh masuk kat dalam ni. Boleh masuk. Masuk dekat dalam kain, so tak nampak lah. Ikatnya. Kita tengah memasukkan dia di dalam. Ina tengah masukkan. Lawa juga macam ni rupanya. Nak buat macam ni lah, lawa je. Ina jarang buat macam ni. Lawa juga lah buat macam ni. Nak ikat macam ni lah nanti. Okay, jom nak tunjuk warna apa yang Ina ada. Okay, antara yang Ina ada, warna hijau macam ni. Warna pink. Warna pink cair. Warna striking pink. Hijau, emerald green. Dan juga yang ini. So, Ina nak pakai sekejap yang penting dia labuh dan bila korang jalan dia tidak tersangkut macam tak tersangkut. Kalau kau pakai jenis yang cotton tu, memang ada yang cotton dia macam tersangkut sikit lah kita jalan. Macam korang pakai kain batik tersangkut tu macam tu. Kalau yang ni tak, sebab dia macam material dia macam satin, lembut, flowy, jatuh cantik. I like it so much. Ini ada 5 semuanya. Kalau tak silap kat kedai dia ada 5. Kalau ada 6, 7, 8, 9, 10 Ina akan beli lagi. Ina memang suka kain dia. Sebab Ina kan suka Ina suka lah baju ni. Ina akan beli kalau Ina suka. Banyak gila Ina beli. Yang ini ada banyak colour. Nanti semua Ina ada. Setakat ini ada warna pink, kuning, hijau.